أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Bertemu lagi dalam sesi live TikTok, mana pada sesi ini seperti mana biasa saya akan buat satu simulasi ataupun demonstrasi macam mana saya menjalankan modul saya, modul kelas-kelas mingguan saya. Itulah, kita akan membaca, membariskan dan menterjemahkan teks buku kisah kanak-kanak, buku cerita kanak-kanak Arab lah. Okey, dari Arab ke Melayu. Okey. Saudara-saudari boleh type pada ruangan komen kalau ada cadangan terjemahan nanti Saya bacakan dulu. Baik. Buku yang dipilih pada minggu ni ialah Dar Al-Maktabah Al-Ahliyah dari penerbit dari Mesir. Itulah Ad-Dik Al-Hindi. Ad-Dik Al-Hindi maknanya ayam jantan. Okey. Ad-Dik Al-Hindi, ayam jantan. Walaupun kalau saudara-saudari tengok dalam setengah-setengah kamus dia kata teki kan. Tapi sebenarnya Ad-Dik Al-Hindi ni merujuk pada ayam jantan lah. Okey, dalam kisah ni ayam jantan. Dalam setengah kamus dia akan kata Ad-Dik Al-Hindi ni nama lain bagi Ad-Dik Ar-Rumi, Ad-Dik Al-Habashi. Tu lebih pada ayam teki, ayam Turki, ayam Belanda. Kalau bahasa Melayu ayam Belanda. Arab dia panggil Ad-Dik Ar-Rumi ataupun Ad-Dik Al-Habashi. Merujuk kepada nama ayam Belanda ataupun ayam teki bahasa Inggeris, ayam Belanda bahasa Melayu. Arab dia panggil Ad-Dik Ar-Rumi ataupun Ad-Dik Al-Habashi sebab antara makhluk Allah yang paling pelik sekali lah, yang paling aneh sekali penamaan dia ialah ayam Belanda ataupun ayam teki ataupun ayam Ad-Dik Ar-Rumi ataupun Ad-Dik Al-Habashi, kerana haiwan ni diberi nama sempena nama musuh bagi satu-satu bangsa lah. Okay, macam bangsa Melayu dia cukup anti dengan penjajah Belanda, jadi dia namakan ayam Belanda. Kalau Arab, musuh dia ada dua lah zaman dulu punya tamadun Ad-Dik Ar-Rumi, Rum di situ merujuk pada Byzantine. Yang kedua Ad-Dik Al-Habashi merujuk pada Habasyah, Ethiopia. Zaman dulu dia memang musuh Arab lah, zaman-zaman dulu. Jadi nama cuma tajuk dia ni Ad-Dik Al-Hindi, dia sebenarnya merujuk pada ayam jantan dalam kisah ni Okey. Okey, tengok gambar. في إحدى المزارع في إحدى المزارع الخصبة كانت 4 دجاجات تعيش في خم نظيف صغير جميل. أوكي. في إحدى المزارع الخصبة كانت 4 دجاجات تعيش في خم نظيف صغير جميل. Okey. Di sebuah ladang yang al-khasbah ni maksudnya yang segar, yang subur. Tapi tak perlulah terjemah ladang subur ni. Di sebuah ladang terdapat 4 ekor ayam betina. Okey, dajaj ayam, tapi dajajah seekor ayam, dajajah jamak dia lah. Okey, dajajah ni maknanya ayam betina. Okey. في إحدى المزارع الخصبة كانت 4 دجاجات تعيش في خم نظيف صغير جميل. Di sebuah ladang yang subur, tapi yang subur ni agak dia panggil terjemahan mesin sampingan. So boleh diamkanlah dalam terjemahan kita tu. في إحدى المزارع الخصبة, di sebuah ladang terdapat كانت 4 دجاجات تعيش في خم نظيف صغير جميل. Terdapat 4 ekor ayam betina yang tinggal dalam sebuah kalau saya orang utara ni kami panggil reban. Khummin ni maksudnya sangkar. Sebuah sangkar. Kalau bahasa utara panggil lau ataupun reban ayam. Yang bersih, nazif, saghir, kecil, jamil, cantik atau indah lah. Maksudnya dia just nice lah kan, comel dia kan. Wa ma'aha firakhuha as-safra'ul kathiratu. Okey. 4 ekor ayam betina ni tinggal dalam reban, dalam sangkar tadi, bersama dengan anak-anak ayam ni yang berwarna kuning dan ada banyak ekor lah. Dia tak terangkan lah berapa banyak Tula'ibuha wa tar'aha. Okey, 4 ekor ayam betina ni
Dia buat apa? Dia main dan menjagalah wa turabbiha. Okey. Dia main, dia jaga, dia pelihara anak-anak tu wa tut'imuha dan bagi makan. Okey. كانت هذه الدجاجات تخرج كل صباح من خمها الصغير تبحث عن حبات القمح والشعير لها ولفراخها. Okay. 4 ekor ayam betina ni pada setiap pagi dia akan keluar dari sangkar dia yang kecil tu mencari yabhathu an mencari bahatha fi yabhathu fi mengkaji habbatil qamhi wasyair. Apa nama tu bijiran gandum dan syair ni lebih kurang dia punya nilai bijirin laha wa li firakhiha. Dia cari bijirin gandum dan syair ni untuk diberi makan untuk jadi makanan harian dia dengan anak-anak lah. 4 ekor ayam betina ni dan anak-anak mereka lah. Au tajlisu tahta asyi'atis syams. Dia keluar setiap pagi, yang pertama nak mencari makanan, yang kedua nak duduk di bawah apa nama tu cahaya matahari. Okey, pancaran matahari. Tan'amu bid-dif'i, ni silap Tan'amu bid-dif'i wa tuzilu ar-rutubata al-'aliqata birishiha. Sebab apa nama tu dia kata kenapa nak duduk bawah cahaya matahari? Sebab nak menikmati rasa hangat pancaran matahari tu dan menghilangkan kelembapan yang ada pada bulu pelepah dia. Wa tadhalluha 'ala marjiha fil marjil akhdari hatta taghib asy-syams. Okey. Dia keluar 4 ekor ibu ayam ni atau ayam betina ni dia akan keluar dari sarang dari sangkar dia uh, selain pada cari bijirin gandum dan sebagainya untuk makan dan juga menikmati cahaya matahari itu. Dia juga akan duduk di padang ragut di taman di ladang tu sehinggalah terbenamnya matahari. Fatadkhulu khummaha. Kemudian dia akan masuk baliklah patah balik ke sangkar dia. Wa tughliqul baba ala nafsiha. Kemudian dia tutup pintulah. Wa tanamu bihudu'in watmi'nanin. Wa tanamu bihudu'in watmi'nanin. Dan kemudian 4 ekor ayam ni akan tidur dengan tenang. Okey. Untuk pengetahuan sahabat kita tanya tadi. Mana tadi? Apa ni untuk kelas baca buku cerita bahasa Arab ni sekurang-kurangnya saya tak letakkan apa-apa syarat kecuali syarat dia kena tahu sedikitlah kena ada sikitlah asas bahasa Arab kan. Kenal lah apa mubtada, khabar, fi'il, fa'il. Itu sajalah. Dan yang lain tu tak ada masalah sebab untuk kelas ni walaupun modul kelas ni baca, bariskan dan terjemahkan cuma ada masa kalau saudara-saudari berminat, masa ta'aruf tu, masa sesi soal kenal tu, saya tanya siap-siap. Nak tak volunteer, nak tak sukarela baca, bariskan dan terjemahkan? Nak pergi giling dengan saya tak baca dalam kelas? GM lah. Okay, sesinya GM. Cuma kalau kata, okay, saya nak tengok dulu, saya ambil masa dulu, nak tengok rentak dulu macam mana, tak ada masalah. Boleh je. Hadir dalam kelas, kan berserta kita hadir dalam kelas cumanya beritahu siap-siap lah saya belum nak volunteer lagi, jangan petik nama awal-awal lagi, mungkin nanti bila dah lama-lama dah rasa yakin bolehlah ustaz saya nak cuba bariskan baca, bariskan dan terjemahkan ustaz semak dia punya saya punya bacaan ataupun terjemahan saya, okeylah, tak ada masalah. Dan satu lagi, kami ada perbincangan, kita akan berbincang, mungkin terjemahan saya tak sesedap saudara-saudara sekalian, mungkin tuan-puan punya bahasa Melayu lebih sedap. Jadi kita akan ada perbincangan lah kan, pemilihan perkataan dan sebagainya. Okey. Ini kisah kanak-kanak Cuma kisah kanak-kanak Arab Mesir ni sebab kami akan tukar-tukar. Setiap minggu akan tukar negara dan juga penerbit dia supaya dapat bahasa dan budaya lah. Cuma kalau tengok tadi macam ada silap sikit kan. Bid-dif'i ni penerbit Mesir Okey. Kemudian tengok gambar. Okey. Wa madatil ayyamu min duni an yu'akkira safwaha syai'un aw yuhajimaha aduwwun aw yatruqa babaha gharibun. Begitulah setiap hari. Okey. Empat ekor ayam betina ni akan keluar pagi-pagi cari bijirin, gandum dan sebagainya nak bagi makan anak-anak. Kemudian dia akan duduk bawah panas terik matahari nak hilangkan rasa, selain nak hangat matahari tu nak hilangkan juga rasa
rasa apa dia panggil kelembapan pada bulu pelepah dia, mungkin malam tu ada embun dan sebagainya. Jadi macam itulah keadaan dia dan dia akan duduk di padang ragut tu sampai dah terbenam matahari. Kemudian bertabat balik ke sangkar, tutup pintu. Jadi kita begitulah hari demi hari berlalu, min duni ayyu'akkira safwaha syai'un. Tanpa ada apa-apa yang mengganggu, yang mengeruhkan keadaan. Kalau ni ayat ni sebenarnya ni tak boleh saudara-saudara tak terjemah satu-satu. Dia takkan dapat make sense. Dia tak boleh terjemah ala kad, dia kena terjemah set lah. So dia kata, kita kata tanpa ada apa-apa yang mengeruhkan suasana tu, maksudnya keadaan dia berterusan macam itulah daripada 4 ekor ni lahir ayam ni lahir anak-anak kan. Jadi atau au yuhajimuha aduun. Tanpa ada apa-apa perkara yang berlaku yang mengeruhkan keadaan, atau tanpa diserang mana-mana musuh, atau tanpa diketuk pintunya oleh orang yang asing, yang tak dikenali. Gharib mana? Yang tak dikenali. وفي إحدى الأمسيات وبعد أن دخلت وأغلقت الباب كعادتها سمعت إحداهن طرقا خفيفا. Pada satu umsiyat sini malam. Okay, malam bahasa Arab moden hari ni dia dah banyak ikut bahasa Inggeris, terpengaruh bahasa Inggeris lah. Okay, dia guna sabahan dengan masaan macam mana AM, PM. Okay, morning, evening. Okay, dia tak ada night kan. Dia sebab night tu untuk betul-betul masuk tidur. Sini wa fi ihdal umsiyat, pada satu malam, wa ba'da an dakhalat. Okay. Selepas 4 ekor ayam betina ni masuk balik dalam sangkar dia, wa aghlaqatil baba ka'adatiha, seperti biasa dia akan tutup pintu sangkar itu. Sami'at ihdahunna taraqan khafifan. Salah seekor ataupun satu daripada 4 ekor ibu ayam ayam betina ni terdengar ada ketukan pintu yang agak perlahan lah. Fanahadat min makaniha. Jadi ada seekor ibu ayam betina ni dia bangun. Yang terdengar tu dia bangun. Fanahadat min makaniha, dia baru bangun. Wa taqaddamat minan nafizati litara at-tariqa. Dia pun mendekati tingkap untuk melihat siapa yang ketuk tu. Fara'at dikan hindiyan dakhman yaqra'ul bab. Kemudian dia salah satu seekor ayam betina tu dan nampak ada seekor ayam jantan yang besar tengah ketuk pintu. Wa yantaziru an yuftaha wa yantaziru an yaftaha lahu ahadun. Dia pun ketuk sambil menunggu ada siapa-siapa yang bukakan pintu untuk dia lah. Fasa'alathu dajajatu min khalfin nafidah. Nampak tak, dia dah guna dajajah. Dajajah mufrad. Dia tahu mufrad tunggal Ayam, ada 4 ekor ayam. So ayamnya bangun tadi ni, salah seekor daripada 4 tu, dia tanya, min khalfin nafizah, dari sebalik tingkap. Dia tanyalah. Okey. Okey, ni soalan dia. Madza turidu ayyuhaddikul gharibu fi hadzal waqti min al-lail? Dia kata ayam jantan. Dik ni ayam jantan ayam jantan yang tak dikenali. Wahai tak perlulah wahai tu kan. Kita kata ayam jantan yang tak dikenali, apa yang awak nak waktu-waktu malam macam ni? Fahayyaha. Okey, ni. Fahayyaha wa kallamaha biadabin wa ihtiramin. Bila ditanya disoal macam ni, ayam jantan tu jawab, dia pun sambut dah pertanyaan itu dan bercakap dengan penuh adab, dengan hormatlah. Okey, tengok Laqad kharajtu hadha as-sabaha abhathu an ta'ami. Aku keluar pagi tadi cari makanan. Falahiqani ba'du as-sabiyah. Kemudian ada beberapa budak yang kejar dia. Wa fakhiftu minhum. Aku pun takut, bimbang dia apa-apakan. Watturirtu ila al-harabi. Fadalaltu. Aku pun terpaksa lari, melarikan diri dan sesat jalan. Wa halal masa. Kemudian malam menjelang tiba. Walam a'ud astati'u ru'yat at-tariq. Bila malam menjelang tiba, saya tak nampak jalan dah. Jadi sebab tu kalau dalam peribahasa Melayu kita kata rabun ayam kan, sebab dia malam dia tak nampak. Walam a'ud astati'u ru'yat at-tariq. Dia tak nampak jalan sebab dia kata malam. Tabada Melayu kita kata, budaya Melayu kita kata rabun ayam.
falaja'tu ilayki arju an tasmahi li bil mabiti 'indaki hatta as-sabah. Okey, jadi saya minta, dia kata apa, saya minta izinlah, saya merayulah, benarkan saya tinggal bermalam sehinggalah tinggal 1 malam je sampai esok pagi. Sebab esok pagi cerah, mata saya nampak baliklah jalan balik rumah dia lah, balik sangkar dia. Okey, kemudian tengok faqalat lahu ad-dajajatu at-tayyibatu. Ayam betina yang baik hati ni dia kata, "Inna khummana saghirun." Sangkar kami ni kecil je. "Wala yattasi'u li ayyi dhaifin." Tak muat nak sambut apa-apa siapa-siapa, tak muat nak sambut tetamu. "Fa kaifa satanamu fihi?" Macam mana kamu nak tidur kat sini? Dia kata sekecil je, sempit kan, tak muatlah nak sambut tetamu tu tak sesuai. Faqala laha ad-dikul khabithu, dia dah begitu siap-siap dah, bagi hint siap-siap dah. Faqala laha ad-dikul khabithu, ayam jantan yang licik ni, dia menjawab, membalas, "Lan uz'ijaki mutlaqan." Saya takkan bebankan awak pun. "Wa ana dhallun mut'abun." Saya ni sesat jalan dan penat, letih, penat. "Fa in samahti li bil mabiti hadhihi al-lailata faqat akun syakiran." Kalau awak benarkan saya tidur malam ni saja, saya akan jadi seorang yang berterima kasihlah. Saya akan nampak berhutang-budi. "Wa sa'akhruju ghadan sabahan kama annani lan ukallifaki ta'aman." Esok pagi-pagi saya akan keluar dan saya takkan bebankan awak untuk bagi makan lah. Okey. "Wa kullu ma uridu qalilun minal ma' wa zawiyatun saghiratun fi manzilikil jamil." Dia kata apa? Saya perlukan air sikit, kemudian sudut yang kecil ataupun sudut yang sedikit ruang dalam sangkar kamu yang cantik ni. Okey, itu dia punya ni lah, dia punya trik dia. Okey, tengok ayam betina ni kata apa? "Intadhir qalilan." Ni sepatutnya tak ada hamzah Ni tak ada hamzah sepatutnya. Cuma teks ni saya tak bawa dalam kelas lah, sebab kalau saudara-saudara perasan, tuan-tuan perasan, dia punya teks ni pecah. Bila saya zoom in, dia pecah kan. Sebab saya buka kat PC, laptop mengajar sesi GM saya tu, saya pakai dia akan pecah. So, saya tak bawa dalam kelas lah. Okay. Untuk tujuan promosi, tujuan iklan, simulasi, demonstrasi dekat live TikTok ni boleh lah kan. Sebab saya yang baca. So, tak perlu ni. Betul. Saya tengah cari rentak. Tapi saya nak tukar lah kot. Mungkin saya akan buat siang kot. Siang. Dan mungkin hujung minggu malam ataupun siang juga kot. Cari masa akhi Ashraf. Ahlan bik. "Intazir qalilan liastashira sadiqatid dajajat." Dia kata, "Okey, kamu tunggu sekejap, tunggu sebentar. Saya nak berbincang dulu dengan kawan-kawan saya, lagi 3 ekor ayam betina." "Falastu wahdi fi hadzal manzil." Dia kata, "Saya bukan duduk seorang-seorang kat rumah ni ataupun kat sangkar ni. Dalam sangkar ni ada lagi 3 ekor." So dia kata apa? "Fadakhalatid dajajatu wa ayqadhat sadiqatiha." Kemudian ayam betina tadi ni masuk dalam sangkar dia dan dia buat apa? Dia mengejutkan kawan-kawan dia. 3 ekor ayam betina lagi. Dia kata, "Wahakat lahunna qissatad dikin dhalli." Dia pun ceritalah kisah ada pula seekor ayam jantan ni sesat jalan. Nak balik tak nampak lah, sebab mata ayam ni, Melayu pun kata rabun ayam kan. Rabun ayam maksudnya dia malam tak nampak. "Fanadharatid dajajatu ilaihi minan nafidah." Kemudian 4 ekor ayam betina ni pun tengoklah, mandanglah ayam jantan ni dari sebalik tingkap. Fara'afna lihalihi idh ra'aynahu mut'aban. Jadi tengok keadaan dia tu, dia timbul rasa kesian lah. Timbul rasa kesian, 4 ekor ayam betina ni rasa kesian lah tengok keadaan ayam jantan tu, sebab nampak penat. Nampak betul lah dia ni memang penat betul. Okey. Kemudian ba'da munaqashatin tawilatin samahna lahu bid-dukhul. Lepas perbincangan panjang, 4 ekor ayam betina ni pun benarkanlah ayam jantan ni masuk dalam sangkar, tumpang malam.
Fataqaddamatid dajajatu fafatahat lahu al-bab wa qalat, okey. Kemudian salah seekor ayam betina yang berempat tu, salah seekornya dia buka pintu dan kata apa? Tafaddal ayyuhad dikun dhallu udkhul. Ha, okey, silakan ayam jantan yang sesat, silakan masuk. Satanamu indana hadhihi al-lailata wa sanu'tika ta'aman fi sabahil ghad. Thumma ta'udu ila manzilik. Dia kata, okey, awak akan tidur malam ni di sini. Awak akan tumpang malam di sini dan esok pagi kami akan bagi kamu makan. Kemudian kamu boleh baliklah ke sangkar kamu. Okey. Fasyakaraha ad-diku wa syakara sadiqatiha. Okay, ayam jantan tu pun mengucapkan terima kasih pada ayam jantan yang buka pintu tu dan terima kasih juga pada kawan-kawan dia lagi 3 ekor lah. Wa jalasa fi zawiyatin ba'idatin 'anid dajajati wa nama. Kemudian dia pun duduk di satu penjuru yang agak jauh dari 4 ekor ayam betina tadi dan tidur. Okey. Kemudian okey. Dia punya perkembangan plot berlangsung akhi apa ni, untuk join kelas akhi boleh wasabi saya. Ada nombor saya bagi Boleh hubungi saya di PM ataupun wasabi lah senang Okey. Istayqadha ad-diku al-hindiyyu bakiran qabla an tastayqidha ad-dajajatu wal firakhu fanafadha janahaihi fil hawa. Okey. Ayam jantan ni dia bangun awal pagi. Sebelum ayam betina tu, 4 ekor ayam betina tu dan anak-anak dia bangun. Fanafadha janahaihi, dia pun kepakkan sayap dia. Kepakkan dia punya sayap. Fanafadha, dia pun apa? Kepakkan dia punya sayap dia. Fil hawa. Wa sarakha, kemudian dia menjerit, dia berteriak. Dia kata apa? Ilayya bit-ta'ami ayyatuhad dajajat fa innani ja'i'un lam akul mundu masa'i amsi. Oh, bangun pagi berteriak cakap apa? Bawa ayam betina bawakan makanan. Aku lapar. Saya tak makan sejak malam semalam. Okey. Dia dah mula tunjuk perangai dia. Fa asra'atid dajajatu li ta'diyati wajibid dhiyafah. Okey, 4 ekor ayam ni pun cepat-cepatlah sediakan makanan sebab orang kata apa, anggap okey dia ni tetamu kan, tetamu. Fa wada'at lahu wahidatun minhunna tabaqan minal qamhi. Salah seekor pada 4 ekor ayam betina tu letakkan semangkuk ataupun sepinggan gandum. Fa akalahu kullahu. Dia pun makan sampai habis. Summa qala, ayam jantan ni kata apa? Dia sambung, dia kata apa? Inna manzili hadha jamilun wa murihun. Sangka aku ni, dia tiba-tiba, sangka aku ni cantik dan selesa. Sudah. Fa ahassatid dajajatu allati ra'afat li halihi wa fatahat lahu al-baba bi khata'iha. Wa qalat lahu, okey. Ayam betina tu ada 4 ekor. Yang ayam yang duk sembang-sembang dia tadi, yang pujuk kawan-kawan dia, kan dia kata apa? Ayam yang timbul rasa kesian dengan keadaan ayam jantan ni malam tadi. Kemudian dia buka pintu, dia rasa ahassa bi khata'iha. Ahassa bi, dia dah sedar dah kesalahan dia. Okey, ahassa di sini sedar kesalahan dia. Wa qalat lahu, kemudian dia kata apa? Qad madha al-lailu wa akalta al-qamha fama 'alaika illa an tarhala ila ahlik. Dia kata, malam dah pun berlalu, awak pun dah makan gandum. Sekarang ni awak kena balik ke ahli keluarga awak. Fadhahika ad-diku al-hindiyyu sakhiran. Kemudian ayam jantan ni pun gelak sambil mengejek dan menada mengejek. Intonasi mengejek. Ana nimtu fi manzili hadhihi al-lailah. Saya akan tidur di sangkar saya ni malam ni. Saya akan tidur di sangkar, dia kata sangkar 4 ekor ayam betina ni dah jadi sangkar dia. Dia dah apa kata? Dia dah jadi orang kata dia dah kacang lupakan kulit lah. Dia ambil alih. Dia orang kata nak kuasai sangkar tu. Wa innani mutadhayiqun min wujudiki wa wujudi zamilatiki. Dia kata apa? Tak ada, malam ni saya nak tidur di sangkar ni. Saya nak tidur sini malam ni. Okay, dan saya rasa rimas. Mutadhayiq ni maksud rimas dengan
adanya awak dan 3 ekor ayam betina yang lain. Fakhudhihinna warhalna anni. Bawa kamu 4 ni boleh keluar. Boleh berambus keluarlah dari dia dah ambil alih, dia dah rampas sangkar ni lah. Wa hakadha taradat dikul hindiyu ad-dajajatis wa hakadha taradat dikul hindiyu ad-dajajati ad-dha'ifati min al-hadirati bakiyatin hazinatin. Kalau saudara sering pasien, dia ada 2 kali sebut kalau bahasa utara kami panggil lau ayam ataupun reban ayam. Kalau bahasa selatan ni kita panggil apa? Bahasa baku kita panggil sangkar lah. Okey, sangkar. Sangkar binatang ni, binatang ternakan ni tadi disebut khum kalau perasan. Khum, sekarang disebut hadirah. Nampak tak? Ini kenapa saya buat kelas baca buku cerita, kelas membaca tapi menggunakan kisah kanak-kanak. Untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni saya buat macam tu lah. Cuma akan datang insyaAllah saya nak buat kelas baca akhbar atau surat khabar lah. Menggunakan hari Ahad pula. Cuma yang ni, untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni, kalau saudara-saudara perasan, dia ajar, buku cerita kanak-kanak ni, dia ajar pembaca cilik dia. Tujuan dia tulis kisah ni untuk ajar anak Arab. Tapi kita ni pelajar bukan penuntut asli, tumpang sekaki lah. So dia kata apa? Dia ada guna 2 perkataan, 2 istilah untuk menggambarkan sangkar haiwan ternakan. Tadi awal-awal dia guna khum, sekarang guna hadirah. Okey? Dia secara tak sedar dia ubah. Jadi kita dapatlah ada istilah baru tadi khum, sekarang hadirah. Jadi wa hakadha tarada dikul hindiyu ad-dajajati ad-dha'ifati min al-hadirati bakiyatin hazinatin. Begitulah. Ayam jantan ni menghalau ayam-ayam betina yang lemah dari sangkar. Hadirah sangkar. Dalam halau mereka ni, dia orang keluar dalam keadaan menangis dan sedih. Bakiyat hazinat. Wa'ada ila naumihi sa'idan bi dhafrihi. Okey. Jadi ayam jantan ni pun sambung balik tidur dia dalam keadaan dia suka dah sebab dia menang, berjaya halau ayam jantan ni, anak-anak dia. Dia conquer seorang-seorang. Dia kuasai satu reban tu untuk dia seekor je. Padahal sangkar ayam tu muat untuk 4 ekor ayam betina dan anak-anak dia. Sekarang ni dia ambil seorang-seorang dia. Dia rasa, dia sambung tidur, dia rasa lega lah. Dia rasa dia menang lah. Okey. Kemudian, qadimal fallahu fi hadhihi al-lahzah. Pada ketika tu juga, fi hadhihi al-lahzah, pada ketika tu, lepas dia dah sambung tidur ni, petani datang. Peladang atau petani datang. Tuan punya ladang tu dah datang. Ka'adatihi kulla sabahin. Seperti mana biasa setiap pagi. Apa dia buat? Li'akhdhil bayd. Li'akhdhil baydi fara'a dikan ghariban na'iman. Dia bela 4 ekor ayam betina nak ambil telur. Li'akhdhil bayd. Ni, nak ambil telur, nak jual. Sekali, mana ayam betinanya? Ayam betina 4 ekor tak ada. Anak-anak ayam tadi tak ada. Telur pun tak ada. Ni apa tujuan aku bela ni? Dia nampak apa? Okey. Nazara yanzuru. Tengok, pandang, lihat sebagainya lah. Tapi Ra'a ni nampak. Dia nak ambil ayam telur ayam. Dia nampak. Ra'a yara ni maksud nampak. Dia nampak ada seekor ayam jantan yang tak dikenali sedang tidur. Fata'ajaba min wujudihi. Dia pun terkejut lah. Kita ajaba. Ta'ajabu ni, dia nak padankan makna, nak pasangkan makna dia, kena pandai pilih mesej. Sebab dia tengok mesej dia positif ke negatif. Kalau kat sini konteks dia ialah negatif, dia pelik. Jadi kita kata dia hairan, dia pelik. Kan? Dia pun terperanjat, macam mana boleh ada pula ayam jantan dalam ni. Wa qala fi nafsihi, dia pun bermonolog. Min aina ja'a hadha dikul hindi? Dari mana datangnya ayam jantan ni? Innahu kanzun sami. Dalam kepala ni dia tertanya-tanya, tapi kan innahu kanzun saminun arsalahu Allah Ta'ala ilayya wa ila auladi. Dia kata cantik. Ini rezeki harta yang berharga yang Allah hantar untuk aku dan anak-anak. Wa laqad jaa fi waqtihi. Dia datang tepat pada masa dia. Okey. Jaa fi waqtihi.
Betul Cik Siti. Siang pula ustaz lah. Betul. Sekarang saya tukar ni, apa nama, untuk kelas Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu kelas. Habis kelas tu dah ni lah, apa nama, tak ada ni lah, live saya akan buat siang lah lepas ni apa nama tu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kelas GM. Untuk promosi kelas tu saya buat siang. Saya buat siang lah, siang. Okey, cuma hari, Sabtu Ahad mungkin ada jugalah, Sabtu Ahad siang dan malam lah. Tapi, nanti akan ada kelas baca akhbar atau berita ataupun surat khabar Arab pula untuk hari Ahad insya-Allah. Okey, cuma yang sekarang ni, untuk kelas nak promosi kelas baca buku cerita bahasa Arab lah. Buku ceritanya ialah kisah kanak-kanak. Okey, macam ni lah contoh. Cuma yang ni saya tak ambil teks ni, saya tak bawakan teks ni dalam kelas sebab kalau saudara-saudara perasan, saya Zoom dia pecah kan, tulisan dia pecah. Jadi tak seronok lah kalau nak bawa dalam kelas. Untuk tujuan promosi tak apalah sebab saya seorang yang baca kan. Saudara-saudari boleh type lah kan. Tak perlu baca kan, tak sakit mata kan nak tengok ni kan. Okey. Walaqad jaa'a fi waqtihi. Perkataan ni, walaqad jaa'a fi waqtihi, satu ungkapan, satu takbir yang kita boleh guna terus dalam percakapan, penulisan dan penterjemahan. Contoh, kita kata walaqad jaa'a fi waqtihi. Qad atau laqad jaa'a fi waqti maknanya tepat pada masanya, tepat pada waktunya. Benda ni berlaku, benda ni terjadi tepat pada masanya. Maksudnya contoh macam ni, dia sebelum lama ni hanya ambil telur ayam saja kan untuk makan, untuk jual. Tapi sekarang, ada ayam jantan Allah Taala hantar kan. So dia kata apa? Kedatangan ayam jantan ni ke lau atau reban ataupun sangkar dia ni tepat pada masa dia. Sebab dia kata apa? Sa'akhudhuhu al-an. Okey, aku akan ambil sekarang. Sekarang juga dia akan ambil. Tengok apa dia buat. Okey. Okey, tengok Wa hamala al-fallahu ad-dika min tarafaihi. Wa sara bihi ila manzilihi farihan. Ayam jantan tu, waktu tu tengah tidur. Kan dah makan, dah bangun pagi, dia dah makan. Ayam betina tadi dah bagi dia makan, kemudian dia sambung tidur. Dia tak perasan yang tuan ni datang. Tuan ni cekup dia. Wa hamala al-fallahu ad-dika min tarafai. Dia pun cekup pegang di mana? Tarafai ni. Ni. Kaki kan. Ni. Kemudian wasara bihi ila manzilihi farihan. Dia pun bawa keluar dari reban, dari lau ayam, reban ayam atau sangkar ayam tu bawa balik ke rumah dalam keadaan gembira lah. Wa fahimatid dajajatu ma kana yufakkiru bihi al-fallahu fasurirna. Jadi 4 ekor ayam betina dengan anak-anak dia yang kena halau dari reban lau atau sangkar ayam tadi ni, dia fahamlah apa yang tuan mereka ni, peladang ni nak buat dengan ayam jantan yang halau dia orang tadi. Fasurirna, dia orang pun sukalah, gembiralah, cantik kata, buat pasal lagi. Wa qalat ihdahunna lid-dik wa huwa yahtazzu baina yaday al-fallah. Dia kata apa? Apa nama tu, salah seekor daripada 4 ekor ayam betina ni, dia kata dekat ayam jantan ni, memang sakit lah kalau kata tuan-tuan ni kan. Ayam jantan tu waktu ucapan ni, waktu ayam betina ni kata, tengah menggelepar. Yahtazun menggelepar. Bayan ada fallah. Sebab apa? Dia dah pegang kaki. Dia nak cuba kepak tak lepas. Okay. Tak boleh nak larikan diri. Law rahalta anna lama akhadhaka al-fallahu ila az-zabhi. Kalau lah tadi kau balik kan. Kalau tadi orang suruh balik, dia tak balik. Tak adalah petani atau peladang ni nak sembelih engkau. Walakin adh-dhalima yuzlamu ayyuhaddikul gharib. Tapi ayam jantan yang tak dikenali, orang yang zalim ni dia akan orang kata apa? Di sini disebut dia zalimnya, tapi kita tak kata dia zalim. Maksudnya orang yang zalim ni satu hari nanti dia akan rasa balik akibat kezaliman dia, akibat kekejaman dia. Dia buat naya ke orang, satu hari dia akan rasa baliklah. Okey. Habis. Ada lagi? Ada lagi, okey. Sikit lagi. Wa bainama kanat dumu'ud diki tahtudu min 'ainaihi nadaman 'ala zulmihi. Ketika mana air mata, dumu' ni air mata ayam jantan ni, hatara yahtudu ni sebenarnya turun mencurah-curah. Kan? Air mata dia ni
turun mencurah-curah membasahi kedua mata kerana rasa menyesal dengan kekejaman penganiayaan ataupun kezaliman yang dibuatlah. Kanatid dajajatu tamrahu. Okey. Dekat sini ada satu saya pernah share sebelum ni, saya pernah kongsi sebelum ni. Ada um, ada dia panggil apa? Macam kita ada kata ganda berima. Bahasa Melayu kita ada kata ganda berima. Bahasa Arab dia tak ada kata ganda berima. Dia ada kata ganda berima. Kata ganda berima dia macam contoh kat sini. Biasanya kalau kita buat karangan, kita baca buku, kita akan biasa dengan orang kata apa, satu bila nak gambarkan kegembiraan, rasa seronok, rasa suka tu kita kata tafrahu. Kan? Tapi kat sini dia guna tamrahu. Sebenarnya penuh dia ialah tafrahu wa tamrahu. Farah dengan marah. Bifarahin wa marahin. Dia macam Arab. Dia macam bahasa Melayu. Kita ada kata ganda berima. Macam bukit, bukau. Kan? Bukit tu faham dah. Bukau tu apa? Tak tahu. Sebab orang tutur Melayu cakap macam tu, kita ikut je lah. Kan? Gunung, ganang. Gunung faham. Ganang apa? Dia memang datang satu set. Tak boleh nak pisahkan. Dia kata, dia dipanggil kata ganda berima. Macam Arab pun dia ada. Cuma istilah dia tu saya lupa pula nak check. Tabek atau wabek itulah. Dia bifarahin wa marahin. Melayu pinjam kataan marah Melayu. Allah Ta'ala alam tak pasti. Tapi Arab, marah Arab ni maknanya farah. Farahin bifarahin wa marahin. Dengan riang gembira. Dengan suka, dengan riang ria dan sebagainya lah. Okay? Dia ada macam tu lah. Riang ria dia ada. Arab pun ada macam tu. Bifarahin wa marahin. Di sini dia tak guna tafrahu tapi guna tamrahu. Tapi orang yang tahu ni dia tahu lah. Okay. Dia sebenarnya ada penuh dia. Tafrahu wa tamrahu. Wa tarqusu tahta asyi'ati syams. Thumma tatamarragu ala hawaha. Okay. Kanatid dajajatu tamrahu wa tarqusu. Ketika mana air mata air jantan ni menjurai-jurai, berturun curah-curah kan, kerana menyesal dengan penganiayaan, kezaliman, kekejaman yang dibuat tadi kat ayam betina 4 ekor dengan anak-anak dia. Ketika tu ayam betina ni buat apa? Bergembira dan menari-nari, berjoget-joget bawah pancaran terik matahari. Okey. Kemudian mereka pun selain itu menikmati udara segar pada hari itulah di ladang tu. Okey. Okey. Inilah dia punya dia punya ayam joget kan. Dia punya gambaran pelukis lah. Okey. Okey Okey. Apa nama tu, ni yang ni kita sambung sikit lagi kot ni. Sekarang pukul berapa dah? Nanti kita ada masa kita akan sambung lagi lah. Okey. Setakat tu ada apa-apa soalan ke? Kalau berkaitan dengan kelas. Cerita ni nanti kita sambung lagi lah. Ada apa-apa soalan tentang kelas? Itu kelas baca buku cerita bahasa Arab pada setiap hari Isnin, Selasa. Jadual kelas ni boleh pilih. Nak masuk Isnin saja boleh, Selasa saja boleh, Rabu saja boleh, Khamis saja boleh. Okey. Pukul 9 suku malam. Kita mula 9 suku. Ubah sikit lah. 9 suku malam sampai 10.45 macam tu insyaAllah. Okey. Medium JM. Okey. Kelas berbayar lah. Kita ada sesi 4 hingga 5 sesi JM. Okey. Kalau saudara-saudara ada nak tanya apa-apa boleh WhatsApp, boleh sebut pula dah. Boleh PM, DM dan boleh boleh contact saya lah Boleh WhatsApp saya. Okey. Nanti kita sambung lagi kisah ni. Bila-bila ni semua hari ni saya tadi duk ingat nak start awal tapi lambat pula start. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi mungkin kalau ada masa lagi lah Ke nak habis kan? Jap. 1 2 3 4 5 8, 9, 10, 11, 12. Panjang pula. Nanti. Zuhur ni. Okey, tak apa. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dan selamat jamu selera. Selamat menunaikan solat Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi.